bila anda bawa motor dan baru masuk lebuh raya, tiba-tiba terpaksa patah balik. Memang kadang-kadang ada situasi yang kena patah balik cepat. Kalau nak ikut laluan lebuh raya tu kuih, contoh macam sini daripada Sungai Petani Selatan pergi Bertam, mungkin makan masa. Ada orang yang dia patah balik ikut laluan utama, susul masuk. Itu sangat bahaya. Pilihan lain yang ada, dia patah balik lawan arus, lintas susul masuk dulu. Macam motor ni cuba nak buat. Dia tengah tunggu peluang untuk lintas dan akan lawan arus di lorong kecemasan. Kemudian dia akan masuk, ikut susul masuk arah selatan. Saya bukan nak ajak orang untuk lawan arus, tapi cara ni lebih selamat berbanding lawan arus di lorong susul masuk. Sekian.